Weh, korang tahu tak yang sebenarnya Malaysia ni memang lagi advance dari Indonesia dalam banyak benda? Jangan marah dulu. Ini bukan nak cari gaduh, tapi fakta yang ramai orang tak sedar. Hari ni aku nak dedahkan 7 sebab konkret kenapa negara kita ni sebenarnya dah jauh ke hadapan dan lepas korang dengar ni, memang tak boleh nak argue dah. Sebelum kita continue, aku nak minta tolong sikit. Kawan aku dari Singapura cakap, channel aku ni takkan sampai 200 subscribers pun. Dia kata konten pasal Malaysia ni boring, tak ada orang nak tengok. Tapi aku percaya kita orang Malaysia ni supportive. So kalau korang rasa info macam ni patut disebarkan, tekan je subscribe tu sekejap. Buktikan yang kita Malaysia ni memang stand together. Assalamualaikum. Okey, jom kita start dengan benda paling basic tapi paling penting. Infrastruktur jalan raya. Korang pernah tak drive kat highway Indonesia? Aku ada kawan yang selalu pergi Jakarta untuk kerja. Dia cakap tol dia memang ada lah, tapi kualiti lain sikit. Highway kita kat Malaysia ni, dari utara sampai selatan, korang boleh drive smooth gila. Plus, highway yang sambung dari Bukit Kayu Hitam sampai Johor Bahru tu hampir 800 km. Dan sepanjang perjalanan tu, jalan dia flat, mulus, makin jelas. Bandingkan dengan Indonesia, yang kebanyakan highway dia concentrate kat Jawa je. Pulau lain macam Sumatera, Kalimantan, Sulawesi masih struggle nak buat connectivity yang proper. Dan ni bukan aku cakap je. Data dari World Economic Forum's Global Competitiveness Report konsisten ranking Malaysia lagi tinggi untuk quality of roads. Tapi jalan raya je ke? Tak cukup lagi tu. Cuba korang tengok sistem pengangkutan awam kita pula. Kat Kuala Lumpur, korang nak pergi mana-mana, ada je option. LRT, MRT, monorail, KTM, semua integrate dengan baik. Aku boleh park kereta kat stesen, naik train, sampai KLCC dalam 20 minit tanpa stres langsung. Touch and go card satu je dah settle semua payment. Indonesia ada commuter train kat Jakarta, tapi coverage dia terhad sangat. Kebanyakan orang masih struggle dengan traffic jam teruk gila. Ever heard pasal Jakarta punya traffic jam? Ada kalau orang spend 3 sampai 4 jam sehari stuck dalam kereta. Kat KL pun ada jam, tapi kita ada alternatif. Kita ada pilihan nak elak. That's the difference. Sekarang kita masuk bahagian yang ramai orang suka. Ekonomi dan kos sara hidup. Ramai kata, weh, Indonesia murah lah. Ya, memang ada benda yang murah. Tapi korang kena tengok purchasing power. Gaji minimum kat Malaysia sekarang RM1,500. Dan dengan gaji tu, korang boleh afford decent lifestyle. Kat Indonesia, gaji minimum Jakarta dalam RM5 juta. Convert jadi around RM1,400. Macam sama je kan? Tapi tunggu dulu. Cuba korang compare berapa persen dari gaji yang kena spend untuk basic needs. Rumah sewa, makanan, utilities. Bila korang breakdown, Malaysian salary actually stretch lagi jauh. Contoh simple. Nasi kandar satu plate kat Malaysia, average RM8 hingga RM10. Kat Indonesia, nasi campur kat warung, maybe RM25,000. Around RM7. Nampak sama? But the quality standard, portion size, hygiene level, Malaysia punya consistently better regulated. Plus, bila korang dah kerja bertahun-tahun, salary increment kat Malaysia lagi signifikan. EPF kita pula. Korang tahu tak, sistem KWSP ni sebenarnya salah satu yang terbaik kat Asia Tenggara. Every month, employer contribute 12 to 13%. Employee contribute 11%. By the time retire, korang dah ada savings yang proper.
Indonesia baru nak strengthen their BPJS system, tapi coverage dan efficiency masih tak sama level. Tapi aku nak cerita pasal benda lain pula, pendidikan dan healthcare. Ni yang buat aku rasa bangga gila jadi Malaysian. Sistem pendidikan kita, from sekolah rendah sampai universiti, memang structured dengan baik. UPSR, PT3, SPM, korang mungkin komplain time sekolah dulu, tapi sistem exam ni actually standardise quality across the country. Budak kat Perlis dapat education quality yang hampir sama dengan budak kat Kuala Lumpur. Indonesia, dengan 17,000 pulau, confirm ada gap yang besar antara urban dan rural areas. Kualiti cikgu, facilities, resources, semua berbeza-beza. Dan university rankings pula, UKM, USM, semua consistent. Masuk top universities di Asia. Universitas Indonesia pun bagus, tapi overall number of quality institutions, kita ada lagi banyak per capita. Healthcare system pula, jangan ceritalah. Klinik kesihatan kat Malaysia, korang bayar RM1 je, dah dapat consultation, ubat, semua sekali. Hospital kerajaan, even untuk surgery major, charging dia reasonable gila. Aku ada saudara kena operation jantung kat IJN. Total cost after subsidy cuma few thousand ringgit. Kalau kat private hospital Indonesia, the same procedure boleh cost puluhan juta rupiah. Quality of care pula. Malaysian doctors ramai trained overseas, facilities up to international standards. Ramai orang dari Indonesia sendiri datang Malaysia untuk medical tourism. That tells you something kan? Sekarang ni, part yang korang semua tunggu. Teknologi dan digital infrastructure. Malaysia ni actually salah satu pelopor untuk cashless society kat region ni. Touch and Go, GrabPay, Boost, ShopeePay, semua integrate seamlessly. Korang boleh bayar parking, tol, makan, shopping, semua dari phone. Internet speed kita pula consistently lagi laju. 4G coverage almost nationwide dan sekarang 5G pun dah rolling out. Unify Fiber boleh dapat 500 megabit sesaat untuk harga around RM200 sebulan. Try cari same speed, same price kat Indonesia. Susah. E-government services kita pun dah advance. Renew road tax online, check income tax, apply permit, semua boleh buat from home. MyEG dah wujud bertahun-tahun. Indonesia memang ada push towards digitalization, tapi implementation across archipelago tu challenging. Cuba korang fikirkan standardization. Kat Malaysia, dari Perlis sampai Sabah, korang expect certain standard. Traffic light function properly, street lights menyala, government office buka on time. Konsistensi ni penting gila untuk stability dan growth. Indonesia dengan saiz dia yang massive, 17,000 plus pulau, 270 juta population, memang challenging nak maintain same standard everywhere. Some areas super developed, some areas masih ketinggalan. Malaysia dengan saiz yang lebih manageable boleh ensure quality control across the board. Tapi jangan salah faham, ini bukan nak bashing Indonesia. Mereka ada kekuatan sendiri. Market size dia besar, natural resources melimpah, cultural diversity yang amazing. Tapi kalau specifically compare development, infrastructure, living standards, Malaysia memang consistently ahead. Business environment pula, senang nak buat comparison. Ease of doing business rankings, Malaysia selalu rank lagi tinggi. Nak register company, nak dapat permits, nak export-import, proses dia streamlined. Red tape adalah sikit, tapi tak adalah sampai nightmare level. Corruption index pun sama. Malaysia bukannya perfect, tapi transparency dan accountability ada improvement consistent. Indonesia tengah fight hard against corruption, tapi it's still pervasive kat certain levels. Aviation industry kita pun leading.
KLIA consistently ranked among best airports di dunia. Malaysia Airlines, AirAsia, recognized globally. Connectivity kita to the world, direct flights ke major cities, semua ni facilitate business, tourism, everything. Compare dengan Indonesia yang airport infrastructure dia scattered. Soekarno-Hatta okey lah, tapi other airports quality berbeza-beza. Domestic flights pan sometimes unreliable. Currency stability. Ringgit memang fluctuate, tapi generally more stable than rupiah. Investor confidence kat Malaysia consistently higher. FDI, foreign direct investment, kita attract based on political stability, skilled workforce, strategic location. Korang tahu tak yang ramai Indonesian professionals datang Malaysia untuk kerja? Doctors, engineers, lecturers, mereka cari better opportunities, better pay, better working conditions. Brain drain from Indonesia to Malaysia tu, real. Sekarang kita masuk security dan safety. Crime rate kat Malaysia generally lower. Korang boleh jalan malam kat most neighborhoods without major concern. PDRM ada issues, but overall, law enforcement ada presence yang consistent. Indonesia dengan population density yang tinggi kat certain areas, Crime rate naturally higher. Pickpocketing, scams, violent crimes. Korang kena extra careful, especially kat tourist areas. Natural disaster preparedness pula. Malaysia relatively safe from major earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions. Indonesia literally on ring of fire. Living there means constant awareness of potential disasters. Infrastructure can build with that in mind, which adds to cost and complexity. Food safety regulations, kat Malaysia pun strictly enforced. JAKIM Halal certification recognized worldwide. Restaurant inspections, hygiene ratings, semua transparent. Korang boleh trust yang makanan dari kedai certified tu safe. Environmental management, Malaysia investing heavily in sustainable development. National parks protected, environmental laws enforced, most of the time lah. Indonesia struggled dengan deforestation, pollution, waste management, especially dengan population size mereka. Okay, sebelum korang kata aku bias, let me acknowledge, Indonesia ada advantage kat certain things. Tourism destinations dia lebih diverse dan exotic. Bali, Lombok, Raja Ampat memang breathtaking. Cultural heritage dia rich gila. Economy of scale with massive population creates opportunities yang Malaysia tak ada. Tapi overall, quality of life, development index, infrastructure, governance, Malaysia consistently score higher. Ini bukan opinion, ini data from international organizations like World Bank, UN Development Program, World Economic Forum. So, kesimpulannya, Malaysia unggul berbanding Indonesia sebab kita ada infrastruktur yang solid, education dan healthcare yang accessible dan quality, teknologi yang advanced, Business environment yang friendly. keselamatan yang better, standardization across the country, dan currency yang more stable. 7 sebab ni bukan nak tunjuk lagak, tapi appreciation untuk apa yang negara kita dah achieve. Kita kena proud dengan achievement ni, tapi at the same time, kena terus improve. Competition bukan dengan Indonesia je. Kita competing globally. Thailand, Vietnam, even Philippines catching up fast. So apa korang kena buat? First, subscribe channel ni kalau korang appreciate content macam ni. Second, share dengan kawan-kawan, especially yang selalu compare Malaysia dengan negara lain tanpa facts proper. Third, drop komen korang setuju atau tak, or if ada points lain yang aku tertinggal. Malaysia boleh bukan just slogan. It's reality backed by data.
Kita dah proof bertahun-tahun yang size doesn't matter. Execution matters. Kita mungkin kecil, tapi kita efficient, kita organized, kita progressive. And that's exactly kenapa kita sentiasa